Baru keluar showroom kata owner Imas 5 ni. Jom kita tengok. Nampak? Ini betul-betul daripada showroom. Jadi showroom pun tak ada buat apa-apa lagi. Penuh watermark kat cermin. Body pun sama ni. Confirm watermark sama dengan cermin. Cuma beza dia kalau kereta tak coating kan, dia punya watermark dia bukan bentuk bulat-bulat tau. Dia bentuk macam ni. Dia lepeh. Dia rata. Ni body ni nampak macam clean kan. Sebenarnya dia ada watermark. Maksudnya dia ada satu layer kotoran dust dekat atas body paint. Okay, jadi tu yang kalau baru beli kereta, janganlah tanya kereta baru kena polish ke. Dia memang kena polish kan. Pasal sebelum kita nak pasang coating, kita wajib masuk 1 ke 2 step polish. Itu adalah step wajib. Yang tak buat polish, itulah yang mengarut ataupun nak ambil jalan mudah untuk buat coating. Bila customer tanya, tak kita tak ada polish, kita coating je terus. Mana ada. Nampak ni macam ni. Watermark penuh dekat atas body. Mana boleh kita coating terus. Kena polish dulu. Macam mana nak hilangkan watermark ni? Polish lah solution dia. Polish ni dia bukannya makan cat. Dia untuk buang kotoran je. Melainkan korang buat expert polish, baru memang dia ada makan lah. Dalam ingat dalam 20% daripada clear coat dia akan trim. Tapi kalau buat 1-2 step, dia takkan makan cat. Okay. Ni trim coat. Trim coat ni guna dia untuk ni plastik ni ni. Ni kalau tambah dalam 200-300 jugalah satu kereta. Ni kita buat semua ni. Tapi sekali tambah puas hati lah kita buat semua ni. Ni kat belakang ni. Ni tempat-tempat yang selalu cepat pudar. Baloi kan? Memang baloi. Ni kalau buat kan, plastik nampak hitam cun-cun je. Mari jom kita tengok proses Imas 5. Ini Imas 5 yang ketiga coating dengan kita orang. Tu dia. Daripada 2024 one man show, sekarang dah 4 man show. Okay, sorry lah, video tak dapat penuh pasal dah siap tak sempat rakam. Gambar pun tak ada. Okay, terima kasih owner.